Okey, hari ni aku nak tunjuk cara pasang photocell pada lampu Ni brand Fato. Okey, ni lampu yang pakai Swiss punya. Okey, tutup dia. Tutup. Okey. Okey, sebelum nak pasang ni kita tengok label dia dulu. Yang load ni color merah dari lampu, neutral color putih, hitam line daripada Swiss tu. Okey, nanti aku tunjuk cara pasang dia. Okey, sekarang ni kita cabut yang api daripada Swiss, daripada lampu ni. Kita pergi ke line yang kali hitam ni, black. Okey, sekarang ni kita dah pasang daripada line ni, merah ni, daripada lampu tadi kita pergi ke Swiss ni. Okey, Swiss ni. Sekarang kita pasang yang neutral ni balik. Neutral dekat sini color putih. Okey. Putih saya guna kabel color biru. Masuk ke hitam kat sini, neutral kat sini. Okey, sekarang ni dah connect yang neutral tu pergi ke putih. Neutral. Okey dek, sekarang ni daripada load color merah, saya guna kabel color coklat. Pergi ke Swiss dekat lampu ni. Masuk kat sini. Okey, dah settle. Aku dah pasang. Dan yang ni pergi ke Swiss line. Lepas tu yang ni putih ni aku letak biru, neutral pergi ke lampu. Dan ni load pergi ke lampu. Okey. Kita try macam mana boleh okey ke tak. Okey, aku pasang Okey, aku pasang Swiss. Okey, dan ni kotak ni aku tutup dia punya photocell. Tengok lampu. Okey, hidup Okey, aku buka, aku angkat kotak. Nanti dia mati. Okey, baik